Sekarang, kita akan lihat cara mudah untuk membeli emas di Aurum LX anda. Dengan beberapa langkah sahaja, anda sudah boleh mula menyimpan emas terus melalui akaun Aurum LX anda. Pertama, log in ke akaun emas anda di laman web aurumlx.com.my. Selepas berjaya log masuk, klik pada bahagian PGS, kemudian pilih Purchases. Seterusnya, klik pada butang Buy PGS untuk memulakan pembelian emas anda. Di bahagian Purchase Amount, anda boleh memilih sama ada mahu membeli menggunakan amount dalam ringgit Malaysia atau berdasarkan weight, iaitu berat emas. Jika anda membeli menggunakan amount dalam ringgit Malaysia, pembelian boleh bermula serendah RM10. Manakala jika anda membeli menggunakan weight, pembelian boleh bermula dari 0.1 gram emas. Selepas memilih jumlah pembelian, sila pilih payment method yang anda ingin gunakan. Kemudian, tandakan kotak Terms and Conditions dan klik Proceed to Payment. Jika anda memilih kaedah bank transfer, anda boleh menggunakan bank details yang dipaparkan di bahagian Payment Detail atau membuat pembayaran menggunakan QR code yang disediakan. Sekiranya anda menggunakan kaedah pembayaran Bill Please, akan terdapat charge RM1 daripada pihak bank. Selepas membuat pembayaran, pastikan anda upload maklumat resit pembayaran anda, termasuk tarikh pembayaran, masa pembayaran, nombor rujukan serta gambar resit pembayaran. Setelah maklumat dihantar, pihak HQ Aurum LX akan membuat pengesahan dan anda boleh melihat status kemaskini transaksi tersebut di dalam akaun anda. Dengan langkah mudah ini, anda sudah berjaya membuat pembelian emas di Aurum LX. Mulakan simpanan emas anda hari ini dan bina aset yang lebih stabil untuk masa hadapan bersama Aurum LX.